setengah brand tu dia dah terlampau feature, terlampau banyak pun pening juga. Pernah dengar tak Honda Sensing? Dengar pernah tapi tak Tak tahu. tahu sangat dia punya function. Okay, Honda Sensing ni ada 3 benda yang dia buat lah. First sekali, dia tak bagi kereta terkeluar daripada lane. Function dia activate masa 72 km ke atas, dia baru aktif. Kalau terkeluar daripada lane, first sekali akan bagi warning. Kalau tak ada buat apa-apa tindakan, dia akan vibrate and balas balik masuk. Auto. Tu. Ini happen kalau macro sleep lah tertidur. Benda ni tidur ni dia membantu lah. Dia annoying kalau akak jenis tukar lane tak bagi signal. Akak tukar lane bagi signal tak? Saya pemandu berhemat. Dia annoying sikit kalau tak bagi signal. Kalau tukar lane dia mengganggu sikit lah benda tu. Okay, sebab tu dia ada button off. Kalau off boleh je. Tapi yang ni saya biar on dulu. Sebab ini safety features lah. Nanti abang yang bawa. Dia bawa. Dia bawa. Okay, sebenarnya dia atas highway nanti akan nampak lah dia indicator steering lah apa semua tu lah. Dia punya function datang ni lah. Kalau orang tak biasa. Kita guna semua teknologi yang ada. Betul. Sebab tu kita beli yang yang ada. Yang ada canggih. Tapi yang ni okey lagi lah. Honda still okey kalau dia still friendly user. Dia tak